Saya nak cerita kehidupan Malmezo yang saya tak pernah cerita pun sebelum ni. Tajuk ceritanya adalah kehidupan beranimasi yang cerita dulunya. Macam mana saya boleh terdetik hati nak buat animasi adalah ketika saya umur 21 tahun. Masa tu saya tengah tengok TV, tengah scroll YouTube. Ada satu lagu tu nama dia The Fat Man, Mono D. Lagu tu best. Sekali tengok dia punya background, rupa pokok dunia. Saya tertarik dengan pokok dunia itu. Maka sejak daripada hari itu, saya nak buat animasi. Saya nak cari cara macam mana saya nak ceritakan perjalanan animasi saya ke arah pokok dunia itu. Ini fantasi sikit, jadi kalau anda rasa saya ni pelik, memanglah. Nak macam mana? Cerita saya. Kemudian fast forward tahun depannya, saya jadi seorang gamer main Genshin Impact. Tujuannya adalah untuk nak belajar macam mana nak buat konten, macam mana nak rajin buat konten, engage. Masa tu tengah belajar buat konten. Bila dah rasa okey, tahun yang seterusnya saya buat anime Malaysia seperti yang tajuk tu lah. Saya buat 6 animasi 3D dan 1 animasi 2D. Last kali Aman and the Tree. Bismillah. Ketika saya buat animasi 2D Aman and the Tree, masa itulah saya fikir ini peak Malmezo. Malmezo at the peak untuk saya sendiri. Lepas tu, bila dah siap animasi tu, saya jadi satu kepuasan dalam hidup saya yang saya rasa macam dah tercapai impian tu. Tetapi ada momen yang seolah-olah memanggil saya untuk teruskan journey itu. Maka saya buatlah kebun. Apa cerita dengan kebun pula? Tunggu episod seterusnya.